Assalamualaikum teh. Keletek kadai. Waalaikumsalam. Cerita belum tu dah. Oh, ala 2 hari go tu di kampung mate. Pesan cappuccino angin je teh. Besok masa kopi kan, kini nak cappuccino angin lah masa lah. Tak mana kan? Kau tolong, biarlah. Cuba kampung kau. Tak dan tinggal 10 tahunan lalu berarti kau je tak ada perkembangannya nah. Jalan berarti kau je. Bacor mode yang teralah masih bacor berarti itu ya malah agak mulai rusak corannya bang. Langang, tak ada perubahannya dah semenjak dia tinggal kampung tu. Mode iko kaya mono dan papa pun dana dan kemari kat tu seketek ke mau untuk jalan di kampung dan kau. Kan ada dojo tu kemajuannya. Lepas ATM waktu itu lah dan tinggal itu kayak itu sisi taruh. Tak ada beranjak jual dari lampu, bodi, rokok. Terlepas halau ke. Kau agak pasang yang atas. Kau agak segih nah. Kita tahu saudara. Nak tinggalnya. Lama dan merantau dalam kampung mah. Nak tinggalnya. Kau piti jangan sebut ni letak. Kau kampung awak kau dah nak jo ada berubah-ubah letak semenjak dia tinggal 10 tahun kau. Kampungnya kaya semenjak tinggalnya agak langang yang atas. Iya agak langang mana tu letak. Tak ada perubahannya lah. Kenapa ke sawah kayaknya ya? Oh itu dong kau langang orang tu di kampung bang. Peliang ku gak jadi jam 3 tu lah ramis ku peliang. Ya dan tu kau nak namu dan tinggal tu di kampung mama teh. Yang ada mode itu saya ke sawah ke ladang saya tiga kemajunya. Ana berhasil di Jawa. Ya. Kau tanya di tanya letak. Dah jadi bos je gini. Kita setiap hari semua hidup di rantau tu. Lama kalau itu hidup tu di rantau tu you lama sanang. Macam ni ada dia dulu sebelum merantau kan hitam dulu nak. Gini lah putih dia kau. Capek anu kan. Ya capuk lo gini lah putih kau. Kau kalau di rantau kau minum jago landok dah kau makan ada minta ketek. Cino kan? Ya, cappuccino kau. Kau dah tanya ketek dia nak. Padahal kopi yang minum siko ni kira nak berubah lah cappuccino. Idang gini pi agak naik lah ulang lagak naik. Dia nusau dia pi di rantau pi apa teh? Buka rumah makan. Buka makan? Ya. Rumah makan pagi sore itu kan dia yang punya tu. Oh, aduh dah sopir-sopir orang Sumatera ke Jakarta dia ya? Iya itu dia yang punya tu nak. Puncak anak atas. Dia you nak pergi jual kat keliling jualan lah hidup di rantau dah. Biar mati yang sanang pulang empat tu. Iya lama kalau dia yang tu di rantau teh maju adanya. Kira anak Ya. Kalau nak tu cikgu-cikgu selain hidup anak yang kan. Iya. Betul ada jadi ada jalan di kampung awak. Baru dia tinggal 10 tahunan lalu sampai kini bantik-bantik ikut saya malah tu lah mulai lubang-lubang jalan situ dah. Bapak dia nak ada di Kota Dewan sekarang. Bapak dia dan masih proposalnya. Tapi yang kini kalau agak banyak dia nyumbang agak cantik. Beli simis ada ya? Nah rencana dia lain deh. Nah dari simpang pos Rondo tu rencana dia nak kalau tak buruk mana jalan situ tu agak banyak lubang. Rencana dia nak kadecor tu mah barang lah simin yang kira-kira tu. Tahu lah, aku dia tanya-tanya orang yang sesok. Tuh, dia kenal yang hanya lelah dan mak hanya ada manggol. Lai, karena dia nak. Dia curiga hanya nak. Tajalapak dan itu nanya lalah dan mak dan. Siapa bah kebayang dia lagi nyu jangan dai. Ayo. Jo Sayu.
Pindah tapi lah lama dah nindak anjingnya. 2 bulan sebelum nang sampai merantau sengket tu pi. Lah tu tinggal kan. Iya nanya. Ya. Kau ngapain tinggal? Yo dak apa tadi. Yo kalau namo padusi ko deteknya tapi Nah, cak kedua dan yang nak bersih-bersih yang. Ndak tapi etek dari mana? Oh, tu mananya cewek kok cewek dan tu yo padusi. Ndak ka mungkin lo laki-laki. Jadi nggak pernah rantau kalau berubah penganut. Ndak lah iya protek. Oh, si Ayu tu angkot sampai putus dan jadinya dulu kan dia apa tu? Ini gak kasar ya. Nah, Iya kak kasarnya. Sangka itu tu pi dan nak do pitih pembeli rokok doh. Kecil dah kenyo. You kan. Po bang ni. Nak do bang pitih pembeli rokok doh. Tu. Amak petang pi lah sudah tu menyapi. Amak you pak dek bang tang mah. Ambil lah bang pada mak tu gak suka-suka tu tolong jual kali tu boleh dah abang rokok. ini nak mak de banaan semua. Ang suri ambil na bare apa dia mak sepuli suka de. Ada kau dia tinggal na dah pahala dan pulih jangan kau ciku. Nyepi ke tikut tu sayang. Cinta bana kan dia nak. Yang malam telepon. Kita kan ada ni ayah ketika orangnya lah dapat aja lah dia. Lain tu. Dapat aja lah. Ni baik tak tu. Kata lala deh. Terus papa tu nak dia pakai peceli organ ni saya. Saya nyopok juga kayaknya. Ya. Dia kan ada kau cerita-cerita kan kali singgah macam. Iya. Dia kan aku yang lala dia dapat kau ini. Tempat pak dia nyelek ni. Aduh, tak kena ada cik. Alah, balaki ya YouTube. Dan memang nih katanya. Tapi barak lah situ, tak ada tahu dan. Oh tu. Dan yo baru 2 hari lo dan sekolah. Ada dompatnya dia. Belum ada dompet dan. Tapi kok kini nak nanti yang punya dia. Betul. Lah nggak juga dia bilang dia tahu pada. Lasan. Ini dah usir dia ya. Ya. Dah teragang ni nyolen. King ada dia punya kanya. Ya, ada. Inyo tu dek capek banal lu memutin eh. Kalau lemuhnya nyo boleh dia metang dan naik nak dan balin Sarawak bajunya badaknya nan zaman kini dan balin mah dan pi mah makan dan saya di Jakarta tu dia 10 di donin. Sampai 10. Oh yuk, wah, nyak. Dan pulang gini kau kan sambil mencari jelek tampek kau. Sambil mencari tampek mah tahu tu lokasi yang raja, dan kau buka cabang sekolah tanah gini. Dan dua tanah dan dua yang memang deh. Tanah dek nanti dekat mana kan? Nanti tepi jalan ah. Oh nanti tepi jalan apa kok? Yo. Aduh anak guru dekat mana? Yo. Akan ketika itu dengan tak sayu kan tu nyolalah lo redo. Nyolalah deh na. Sakit tu terlambat dan. Itu dia kayaknya jual pak dan yang. Oh tu. Baru ambil. Puncak pen. Lain dah kepala karo lo ikut tu. Jalan-jalan lencet tu. Kira enggak kemana kepala karo tanah dia na yang pasti pikat tanah dia. Yo tanah etek tahu deh na. Pit apa etek tu dia kakak banyak. Indah ciek 2 3 je doh. Yang ini laki seorangnya. Tadi nak itu kanya ambil dapat dah nak. Ang mana kau yo buat kat cabang situ. Dan kalau yo lepot lain nombor deh na. Dia minum je lah iya aku telo teh kalau yo. Dia tu mah cuma lain indah kata bilo boh beko. Indah. Ya aman lah sesi. Sesi kecete beko boh kalau yo dan yo indah kada nak gua ke tanah etek tu. Barang je kecap etek dah maji je kali. Di mana? Di mana? Yang kecap pan aku. Jelang. Nak awu saya dah. Kuang awu orang kuang. Tapi ada nak tak? Ina dan kalau untuk apa tu kini tiada you bana-bana, dan you pergi pulang kampung kini gua sambil pergi mencari tampek dan kamu buka cabang rumah makan. Kalau you ketek jual tu kan you jual tu dia petek, kau dah balik barang nak kena nak go doh. Alu kau kupak ke piti dan tu di rekening dia tu. Pokok kau lurang cek ni tak? Indah, besong tu. Jangan kini nak kat lurang kan jangan piti kan lurang jangan. Di Singapura tu yang tak bisa tu dek tu. Dan ini gak gol lah
sekali deh. Ambuya enggak ada nacet terus. Paspor Apa? untuk Singapura terus. Bisa nah. Hah? Lo dek. Kayak. Kecet. Nanti baru langsung Anak ke situ. udang di rumah dia nak datang bayi dan nak ada Singapura dia datang. Siaran. Bek itu iyo tadi nak sekoetek membuat ia lakang tadi ni sabuknya ia ada baru-baru bah lah koetek dah kor itu gitu sisir ni kok sebelum pemarato kan utangnya banyak dietek tu kalau masih etek je tu di dalam buku tu kalau alulang lah dah dia mah iya beko Nah, itu dan cocok. dia nasi beko Nan cerita tanah dia kan cocok dah nak. cocok tak ada nak buat kodoh. Dia lah. Tapi kalau nak macam lihat lah. Beko lah lu. Kalau nak macam lihat kau nak. Dia telepon pak dan dia. Dia telepon pak dan dia. Telepon pak dan dia. Sudah lah. Bang Sep mah. Halo, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam ge, di mana ge? Awak pulang kampung bang ah? Pulang kampung ge, apa kau nak kita tahu kapan ge? Teragak lah pulang kampung ada dekat Puasu bang Tu pulang kampung je tu. Ya, padahal bang memang kau pulang kampung lo, mak kan bisa lo sama-sama kan. Jauh kita di pulang kampung tu. Yo pesawat bang, dia pesawat tak jadi. Iya. Yalah, titip salam juga orang kampung lo, kakak pulang lo rencana mah. Jadi bang, kau jadi situasi kampung je lu bang teragak lah tu. Kadai pe duduk besok tu kecil-kecil bang Ini kena kau buka nya. Jadi ada lu. Okey lah, popuel lah di kampung lo. Salam sih untuk orang kampung dulu. Jadi bang, kali saya ke sinan. Jadi ge. Alhamdulillah sehat. Bang, lah bang. Okey, assalamualaikum. Salam. Ni buka ke dia? Layu buka je kadai tak baru baru tahu ni gimana ikut yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ge. Dah. Kau tambah Abang buruk lagi lo? Iyo dah tambah buruk dah apa? Tambah buruk kau. Ingat kau lah putih dah gini baru pulang. Kau kapan? Tak kemarin tahu tak? Bandung. Bandung. Ya, Bandung. Sehat ni kaput lagi ni. Oh, iyalah jangan ditanya lah kalau kini. Alah minum ge. Kalau pi baru tiba lu. Biar awak masanan awak mah dia lah. Kau ya sukses tadi kah? Oh iyalah jangan ditanya lah kalau masalah. Beko lah awak cerita beko lah. Dek. Tolong buat nak ayah untuk siogi cik dek. Yo. Korang pak ni lupa korang. Kalau dah lah basi gini. Kalau dia ingat selalu galak dan tak. Anak kau ni rasa kopi dulu kopi tak kah? Baiklah. Dia kan ada dan dia menangis kamar dan tak boleh kopi tak lu. Ini lambin anak mak ni ada mangga. Iyo itu karena ada kau semua ikut dia punya keraju lu. Dia cerita je sekarang ya. Dia mah kadang-kadang. Karena nyala ada Pak Ayu dia di ladian. Iyo itu. Like. Tu bakal baik ni. Laku rai ya. Laku dia tak. Ya, laku rai. Dia kau tembak gadis tak ini kah? Dia nulis skincare kini ya. 8 hari tak ke skincare ke kan ada. Ada ni skincare lah. Iya. Laitan tu nama tu skincare tu dek skincare. Dah bayu dia nak karek-karek yang tu dah nonyol tu dah laki aku mukurannya. Ndak nambah tu itu nana skincare dong. Jangan dah yang parah. Aku nang keceng. Aku gitu gaknya. Siaran. Dia produking ning oma. Salon men ning oma produking lulur doh ha. Dan you penasaran ada yang kecil. Oh. Ini mama yang pencet. Ikunya kamu kak makan cek. Kak coba. Pernah apa itu kok kenyujuannya gitu. Kau dah balik ya tanah tu. Ya, yang kecil. Kenapa gua senang. An mau makan dah? Mau makan pagi sore. Mau makan pagi sore? Iya. Nanti di mana bang dah? Nah, Jakarta ada nah, di Bandung ada nah, Surabaya ada nah. Ada pernah pergi makan ke sini anda? Makan yang rumah makan punen. Rumah makan pagi sore tu. Dia udah nam punya.
Itu dah punya tu. Sabek aduh, awak dulu kenalnya duduk di kasir dah kan. Ha. Dah weh. Yo Ya. dah kek you bawa je nyu Tanya nama Bang Asep. Bang Asep nama ni tahu dah je Bang Asep. Si Asep. Ndak kenal dah semua Asep duduk. Kau tahu dah punya makan tu nak akan membayi kau membayi lama tu makan tu. Pina mu Asep eceknya kawak ya, Asepnya. Pina duk nak nanya juragan-juragan di mana juragannya nak duk nanya dia dah buka dia. Udah punya tu nak. Rumah makan pagi sore itu udah punya tu nak. Kadang lagi tu tanya kau Yogi tahu nak. Ada. Rumah makan Jadi kadang. cik dia ke yang kolak dah kan. Iya tu lama tu makannya. Pina tahu masuk cerita kau punya dah. Udah punya tu nak. Patutlah kadang ngaji bola badannya. Ya iyalah makan bergizi-gizi sampai sihat 5 sempurna. Itu nak dimakan. Siapa dah dua sekolah tak? Jadi yang siapa tu? Ya. Jadi yang Pak Kapar. Yang lawi yang tanya ke dia nyari ah. Lama jadi yang tu lama nak makan tu. Tidak nak tanya ke dia jadi yang lawi jadi yang tiap sambal jadi yang. Iya jadi yang tu sambanya bagi-bagi lah bisnes kaitan jalan orang kampung tak namu pantai. Ya. Kampung nak tak? Pantai jaring. Taruang ubi. Ubian ni kau, ubi dua mah. Kau- Jalan cik, kayu cik. Kau bi jalan kau bi kayu kau dah pergi rumah makan tambah lama. Nanya main lah lah kasawak kau kasinan katiak ya. Lagi proyek katiak nak tahu tak kau sukses habis sudah. Itu awak boleh. Lain nak. Kalau yang nyumbang. Tanah saya pun nah. Tanah tu saya tu dibuat kalau le cocok harga saya lain nak pelakar dulu tu tanah tu Tunggu mencong pelakaru macam tanah empat dah. kalau kau menjojo dah tanah aku banyak rumit mati lo bisa percaya saya dah suang dah tu. Jadi cili suria kan ni. Ya sabar lah tu biar lah nak dan saya nak beratong tu ya job paitek beko masalah tanah tu hasil kalau lah jadi tanah tu mah bangun rumah makan situ padang Dia kasir. jadi kasir etek situ. Nak sampai yang suria dan jadi kasir pinggan nak kau dah Dia kata. kasir. Dia nak nyangkut dia sekolah nak tamat tu Itulah yang sukses. suksesnya lagi. Karena ni kau selimu tu. Ai sedang kau tak lapak tu peta jambu tu acok lu nak. Yalah lah dia apa jamaknya yang mangga yang nak nampak lah memang nak mikir lah kat mak. Nak nyangkut dengan kesuksesan neko dah kena. Sukses santiang. Yogi mah mantau tak? Awak pergi merantau ke Malaysia dah. Ada banyak kawan nak ke Bandung ke apa mengekspor barang mah dah. Ya betul. Yo, ia berakik-rakik dulu Tapi karena dah lu dah tiap dingo dah kecen dan kau nak susah kau nak jadi orang dan kini pimpak dah kau kini kau. Alhamdulillah rezeki nak tak ya. Iya lah batas lah etek tu etek gua. Sepatunya yang. Sepatu gambi Oh, makin tu kami. Kulo model nak. Main kau kaya dah. Iya. Kau kaya orang kayu terumpa-terumpa. Trompa, dia aku nak sasar trompa aku kulit kau. Iya. Dari kulit buaya nak kau. Dia nak nyangkut dan ada cerita senagara dan dia tak waru-waru dan cari sakit dan kau nak ambil itu dah. Kini badang-gadang rumah makan apa? Lapan tu, lapan tu kadang-kadang tu nak. Dia rumah makan tu karyawannya 30 orang tu nak. Iyo, Pak. Oh, berarti Bang Asep tu tak tahu dah je Bang Asep. Tak, tak tahu. Namanya Bang Asep, Bang Asep Yudianto tak salah. Tapi di kasir tu nya duduk. Tadi telefon aja santai gua. Oh tu, mungkin yo kalau bak model udah dia ada 30 orang karyawan cik. Nah, tanya lah. Nak je duduk di kasir saya tak. Dia makan lama nanti mana dia duduk sini. Dia dan dek sama-sama orang Minang lah teh. Dia tu tak bawa besok kan besok Indonesia dia kan. Dia nyoba bakso Minang tu dia bawa bakso Minang. Bertamu lah di sini nanti. Siapa mudanya Asep Yudianto je. Oh, barang makan sekolah ya. Makan sekolah nak kabarana dah ada bakso Minang tu dia nak. Dia minta marpit dia nak tahu dia masuk sudah ni kau punya nak. Dia tanya si ajar kadang-kadang dan dah urusan awak kan. Kalau awak Nak kau lah kat turun apa kek ni pada mari. kalau awak sejak dulu tek memang mesti detek pi tahu dulu awak pi orang rendah hati. Kalau jarakan kau bisnis di rumah saya minta. Sekira ndak tiang nan utang sampai dia lalu nak bayar. Tembayi beko deh. Yo tahu yogi betul kena aku dah bayi gua. Nah. Utang dia nak. Dia bisa Kalau kau nak isi dia dah. mati tu. Gini nak dia doa. Etongan tanah tadi tu mah. Cik kau dah nampak dah yang mangsa dan jadi. Dan juga apa nak? Ini nak kalau saya nak pun enggak.
Ni telefon naik bang set lah. Kadang pete. Tiga bobo. Yo, tiga. Oi, tiga Kadang bobo. selalu nyiru pete. iPhone. Dan telefon masuk lah. Ya bang. Ha, yo ge, di mana ge? Ikut sedang duduk di kedai bang ah. Li tempat teh barau tu. Iyo petek baron deh rancak kini bang datang tu lo skincare deh. Ale. Tidak salah man teh barau cela lamu na ingin ke situ bang. Lamu nak pulang ah. Pulang lah bang, saya orang ke puasu ke bang ah. Kau citos lah pulang lah bang ah. Citos. Saya tahu bang citos nyo. Siapa tu? Nyo mengeceknya buka rumah makan ya. Sini mana salah ada luar situ lo tahu juga bang. Mau siang sore mau rumah makannya ceknya. Siang sore. Ya awak kan kenal bang kan rumah makan tu suruh itu. Bang duduk di kasir mah. Aceh tanya rumah makan aja ya. Pagi sore. Oh rumah makan pagi sore kan rumah makan pagi sore nak bang duduk kasir nak. Pagi sore itu punya awak tu ge. Kau cerita sama ngecek apa inyum rumah makan ngeceknya. Citos kok Citos ah. Aceh tanya mana dulu. Siapa panggilannya di situ? Kadang kalau nama nak rantau kok beda-beda nama lagi. Nama dia nama ada anggota ada nama syarat ada nama Citos anggota ada tu. Ndak ada dah. Cik tanya dulu siapa panggilannya beko tanya ke anggota beko. Siapa panggilan aja? Siapa panggilan aja? Citos tu lalek. Citos tu lalek namanya dah. Citos selale. Santai dulu. Gua tanya ke anggota dulu deh. Iya. Bara ledo. Yogi. Itu anggota awak tu magi tukang-tukang mata-mata nasi. Cuman kebanyakan ini tu cuci piring lagi suka ge. Tapi nyo nampunyo. Alah. Kayak awaknya kini gua. Nado tu aku anggota awak ngeceknya bermasalah petang nyo. Ini kadang otak masuk orang pelanggan juga kadang otak dari orang sana makan juga gaduh nak gadi orang. Tu makonya lari gini mah kecek anggota aku nyo pulang saja. Lena cilok-cilok sambal kajo sinan enggak? Kalau cilok sambal lihat je lah badannya ki. Iu badan juga ada sekolah. Suruh tunggunya besok di kampung. Jangan suruhnya pergi ke mana lagi. Ayo sebentar. Wah, tek baru-baru ke mendengar gua nyu ngecek kat baru nyu buka rumah makan 8 cabangannya. Nak ada tu tek. Baru tu tek. Aku ngecek tek je bangsa gua. Dah, Masek. Yo. Ini tanya balik dah nampak dia nak. Alah, kamu beli tanah, beli rokok. Saya utang banyak di kedai aku gini kau ha. Gaji bagi satu nyebel lari lah tek. Ni loh. Mati lah biar ni. Ayolah bang. Awak matian lah. Iko kadangnya ayam minum awak le juga ayam minum awak le di kedai tek baru ke ya. Iya kena nasi. Tolongnya kecil kasih Citos silale tu cie. Aku orang punya rumah makan ko. Cari tu ko utang-utang bon di kedai ko kedai muka belakang kiri kanannya baik ya. Banyaknya utang ke bang? Yo. Aduh, ada lagak ke kedai tek baru bang kan yang bayar utang lama kan. Ini tu kecil-kecil ni banyak lu utang tek baru dah bang tak bau baik. Iko belanja online kau nyala tibolo di siko ha. Aduh. Banyak lah nyambi ha. Entah le kopi lu tak minum dah duduk dah bang. Mati lah. Jadilah. Ayolah bagi cek tolong cek. Anak usah lah awak nak lo kenal dia nyoda. Iyalah biarlah awak ngecek dia nyawa ajarannya lu bang. Okey makasih ge. Salam. Iya nak kelira ya. Atu tak nampak dah lah kang balik. Atu nak cerita kopi Cina aja kopi gigi saya masih buat lama. Masih buat baru apa lama? Ya cappuccino ko masih lah bon lama lu. Ande yang tadi tak nampak dan kang balik lah cak angka dengge. Anak kopi ke kang masih lah utang lah nak. Minuman. Minum kopi Cina angin ada angin. Tapi baru beli rantau lu, tak malu lah dan tu dan kecem ba ada tu dia di rantau. Jangan otak kadang otak. Jadi bahas apa naik dan kamu mayan udah kamu mayan dah biar ada mayan dah. Dan kalau po yogi sama yen dan dua lu tek pada masih bernamo lu. Jadi busuk kepala dan yang buat cekung. Aduh tambah aja antara tak nampak kan. Tak mana kalau ni dah. Jangan lari lah. Tanah lah biar. Jangan tinggi je ruak pada botol bisu. Kau boleh ngerti dah dah. Iya, kenali dia lagi. Kenali dia lagi. Kenali dia ni lagi. Tak dari dulu nak tak berubah kan.
Oh, berarti ngayan tempe Bang Asep dan ndak nami di Serayu pajak ke balik sangat. Di Serayu ko na patut nyelolah ada Pak Ayu ya. Ikut perangai. Ikut perangai kayak orang kayu ada lu pulang rantau na. Betul cacangan ini gaya buka rumah makan 8 nyekunya. Dan tadi tu lupa nanya ke Bang Asep ko tasya juragannya ndak lusan dan teh. Iya. Irunya gua tahu. Ngalu dia nanggi. Aduh. Enggak ada nanya kok. Ayo barang sedot tak? Iya dengar. Barang sedot kak. Oh, mulai di bawah. Tapi 3 chip 3 kadang yang keluar kak. Orang keluar saya lagi. Ya kak. Ya teh. Dan cari lah mak ni pulang kampung je lu. Yo. Kak. Assalamualaikum. Salam.